Bodoh. Harap-haraplah sampai petang. Ni baju ni. Sampai petang lah ya. Harap-harap kering. Mana perginya ni? Hei, mana baju ni? Bodoh. Why? Kau buat apa dengan baju tu? Aku dah sidai dah tadi. Yang kau pergi masukkan baju yang aku sidai tadi tu dalam mesin basuh ni kenapa? Marah betul kau ya? Yalah, aku dah sidai kot. Tak payah sidai-sidai sekarang. Tak nampak ke? Ada washer dryer dua dalam satu. Tak nampak. Kita pakai je mesin ni. Oh, mesin. Baju terus kering. Oh, mesin ni boleh kering? Ya. Tu macam mana nak dapatkan mesin basuh ni? Alah, senang je kak. Ada IC, warga negara, ada RM1. Wow. Boleh apply terus. Percuma apa? Percuma rental 3 bulan. Dapat sabar percuma 3 tahun lagi. Oh, dapat ni free lagi? Iya. Banyak tahun dapat? Iya. Sekarang aku ambil. Okey.